Macam mana Mak boleh sabar dengan ayah? Kenapa semua orang suka kakak? No. Mak tak ada harta, no. Ni je Mak ada nak hadiahkan no. Tak boleh. Akak kena kahwin dengan Adam. Mesti. Kalau akak sayang dengan Sarah, akak akan kahwin dengan Adam sampai bila-bila. Ayah doakan Adam dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Aku terima nikahnya Nur Aminah binti Abu Bakar dengan mas kahwin RM80 tunai. Perkahwinan ini Salah saya ke? dia salah awak. Awak tahu sebab awak tak menolak. Dah. Adam ada tanggungjawab pada Nur. Sampai bila Adam kena berkorban untuk orang lain, bang? Adam ingat ayah. Kita dah tak lama dengan dia dah. Mencari yang hakiki dengan pasti, janji suci yang abadi. Ya kasih, oh Nur, ya Nur kasih. Bang, apalah khabar Nur kat sana agaknya, Khabar apanya? Dia kan baru kahwin dengan suami dia lah. Banyak benda yang dia kena belajar nak sesuaikan diri tu. Saya bukan apa bang, risau. Nur tu sampai sekarang tak ada pun telefon kita. Ya Allah, nak telefon apanya? Bukannya kita sakit. Ayang ni banyak benda yang dia kena buat. Tak adalah bang. Saya nak juga tahu baik ke, sihat ke tak dia tu. Pandai-pandailah si Adam tu nak jaga isteri dia. Tak baik buruk sangka tau. Dah lah. Abang nak ke masjid. Pergi dulu ya. Kalau Mak nak, Sarah boleh pergi sana. Spy. Dah lah, jangan nak sibuk-sibuk. Halo lah. Alah, apa salahnya Mak? Nak pergi melawat kakak sendiri? Dekat rumah Mak Mentua dia. Tak salah ke Mak? Melawat? Bagus juga tu. Sarah pergi tengok apa khabar kakak. Lepas tu balik bagi tahu Mak No? Mak, masuklah. Mak nak Nur tolong Mak apa ke? Taklah. Mak cuma nak cakap-cakap je dengan Nur. Ni Mak nak bagi Nur ni. Apa ni, Mak? Bukalah. Mak tak ada harta sebenarnya. Ni pun pemberian daripada arwah ibu Mak dulu. Tapi Mak... Ambil ajalah. Mak bukan ada anak perempuan. Mak ada Nur je. Walaupun apa yang terjadi, Nur simpan tau. Ni hadiah Mak untuk Nur. Pakailah. Muat pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya jumpa dengan Cik Hairudin? Cik Hairudin dia belum masuk. Din. Assalamualaikum. Din. Salam. Jom, masuk Fiqah.
Terima kasih. Sama. Kau apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz macam mana? Macam yang aku cakap itulah. Masih tak berubah lagi. Aku datang ni nak minta kalau boleh tundakan tarikh aku mula start kerja, Din. Maklumlah keadaan ayah aku. Tak apa. Aku faham. Ni surat untuk kau. Aku dah plan sendiri untuk kau. Terima kasih banyak, Din. Alah. Tak payah terima kasih dengan aku. Kita dah jadi dengan abang. Oh ya. Profesor Faisal macam mana? Rindu aku dengar lecture dia. Kau bayangkan dia punya kata-kata tu buatkan kita semangat berkobar. Macam mana? Azihi wajibati ala hikmah. I'm not gonna touch you. You're not my type. Assalamualaikum, Ajar. Waalaikumsalam. Cantik bunga. Bunga kalau kita tak manja, tak jaga, merajuk dia. Nah, kakak dah. Ada masalah? Terima kasih, Ajar. Mak Jah. Abang Aidil ada tak? Sarah ayat kan nak tanya dia pasal subjek agama. Manalah tahu Abang Aidil boleh tolong. Tak ada, dia pergi pekan je. Oh, tak apalah. Terima kasih. Masuklah. Kita siapa datang? Sarah! Rindu Sarah Mana dia? Tak rindu lah. Ni, kenapa datang eh? Saja datang nak jumpa buah hati. Buah hati pula tak ada. Aduh, rugi. Sarah, abang dia tu tua lah untuk Sarah. Alah, setakat 10 tahun apalah sangat. Lagipun Sarah memang suka lelaki matang, Kak. Miang gini. Akak cuba bayangkan. Kalau Sarah kahwin dengan Abang Aidil. Masa tu Sarah akan jadi kakak ipar kakak tau. Kakak kena panggil Sarah kakak tau. Beranganlah Sarah ni. Mak dengan Ayah, apa khabar? Ayah okey. Mak tu je duk rindu. Dia tanya akak okey ke tak? Tentak je. Sarah ni tak baik cakap macam tu tau. Akak kat sini okey je, semua okey. Mak, Ustaz, Abang Aidil, semua baik sangat kakak. Cakap kat mak tu tak payahlah risau sangat kakak. Pandai-pandailah akak kat sini ya. Mak Jah okey. Ustaz pun baik. Abang Aidil mestilah lagi baik. Abang Adam? Samalah semua. Alah, Kak. Tak payahlah Akak nak berdaling dengan Sarah. Tak tepi. Kenapa ni? Mesti ada benda jadi kan? Kalau tak kenapa mata Akak macam ni? Bengkak. Nangis lah. Mana ada nangis Sarah ni? Pandai buat cerita. Ni akak dapat hadiah. Cantik sangat nak tengok. Oh, cantiknya. Aduh. Balik. Tak. Pick up, cat. Pick up. Pick up the phone. Daripada siapa tu? Tak ada siapa? Kawan.
Kawan? Perempuan lelaki? Pecah kaca, pecah rebak. Kalau tanya kena jawab, bang. Sebab kakak yang kahwin dengan Sarah. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Lawan kakak kan? Nak kakak dengan abang. Abang pergi pekan dah tadi. Tak beli apa pun. Ada kerja sikit. Abang, sebenarnya Sarah nak minta tolong abang. Sarah ada masalah dengan subjek agama kat sekolah. Abang boleh tolong Sarah tak? Abang kan pandai. Ayah Sarah boleh tolong. Tapi... Sarah abang ada kerja. Wah. Sarah dah balik pun. Kakak macam mana? Asyik kakak. Sarah ni tunggu kayu ke? Sarah ni kenapa? Lah nak cakap dengan kakak. Ai, Sarah. Kan Sarah sendiri cakap nak pergi spy kakak. Dah spy dah. Habis apa cerita? Tak ada apa, biasa je. Takkan biasa je. Sarah. Takkan biasa je. Kakak okey. Kakak pesan mak jangan bimbang. Alhamdulillah, syukur. Lega rasa mak tau. Saya nak fikir pasal kakak. Pasal Sarah ni. Sarah apa yang Sarah bebel ni? Tak ada apalah. Sarah? Sarah ni kenapa ni? Ha? Sekarang ni cakap bukan main lagi, tak jaga mulut nanti. Mak bagi tu ayah pun tahu. Mak, janganlah. Tahu pun takut. Sarah bukannya apa, Mak. Sarah sedih je. Nak sedih kenapa? Mak lah. Asyik fikir perasaan kakak je. Perasaan Sarah ni, Mak tak pernah nak kisah. Mentang-mentanglah Sarah tak cantik je kakak. Sarah, kakak tu baru kahwin. Tentulah mak risaukan dia. Kalaulah Sarah kahwin satu hari nanti pun, mak risau juga. Yang Sarah nak cemburuan dia sangat kenapa? Bila, Mak? Bila Sarah boleh kahwin? Astaghfirullahalazim. Sarah, nasi pun tak tahu masak lagi ni. Ni tunggu tengok nasi ni sampai masak. Jangan bagi hangit. Kalaulah kakak tu ngandung cepat, mak akan dapat cucu cepat kan? Orang tu belum kahwin lah, Mak. Dah fikir cucu. Bulan madu tak sempat lagi. Sarah. Sarah ni budak lagi. Apa yang Sarah tahu? Dah, buat teh tu kat mak. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين Ya. على صراط مستقيم. Adil. Tadi dia pergi pekan. Jumpa Airudin. Dia salam kat ayah. Waalaikumsalam. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa, hujung minggu ni dia datang tengok ayah. Adil kerja macam mana? Bila nak mula? Adil tak tangguh ayah. Kenapa? Sampai bila lah dia nak jaga ayah? Dia belum sedia lagi. Masuk. Duduk. Janganlah
Disebabkan ayah, semua tetangga tak tahu sampai bila. Adil sembarkan ayah. Adil tak pernah marah ayah. Kecil. Adil dah buang terus perasaan tu ya. Ayah nak minta maaf pada Adil. Tak. Sepatutnya Adil yang minta maaf dengan ayah. Bila ayah tak ada nanti, ayah harapkan Adil jaga mak. Sorry bang. Man. Diam sikit. Ustaz mengaji. Abang Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni abang free? Tak cukup orang ke? Ha. Abang Dam. Kalau hari ni abang nak join sekali, tersalah Dia tu kaki bangku. tolong sikit bang. Siapa selalu kalahkan siapa dulu? Abang lah kadang-kadang. Tak ingat? Oh. Dah tak ingat Ha? Dah lupa lah tu. Ya. Adam ada saksi lah bang. Dah macam ni lah. Kita tutup yang kita lama. Jom main. Jom. Buka baju dulu. Tak payah. Baju dalam. Jom. Budak-budak tu macam tu lah daripada kecil. Tak kira lebam ke, sakit ke. Macam tu lah. Budak lelaki macam tu lah. Mengelak. Main baik-baik. Tak sekasar. Diorang suka kasar tau. Budak ni lasak. Baik-baik, Adam. Diam. Tiang. Dah. Nak maghrib lah. Takkan dah free bang. Dah, kita dah menang. Yang menang 3-1. Skor lah. Okey bang. Satu lah. Assalamualaikum. Comot. Budak-budak ni macam tu lah. Korang selagi tak luka, tak berdarah, tak berhenti main Main jahat, Mak. Tak tu main bola memang lah kena jatuh. Boleh cakap kan, aku tak boleh menang ni. Bang, sakit bang. Sikit je. No. No pergi ambil ubat dekat dalam apa? Almari dapur tu. Ya, Yang Nur letakkan ke Abang Adam. Adam, tunggu apa lagi? Aidil mak je lah buat ya. Bang, mak bagi baik gambar ni. Bukan awak yang nak letakkan. Mana?
Nur, dah ke dengan ubat tu? Dah, Mak. Ya kasih. Oh Nur, ya Nur kasih. Adam mana? Dia kata dia nak baring kejap. Main bola macam budak-budak kan? Tak boleh ke main elok-elok sikit? Mak, nak hidangkan makanan dulu, eh? Ayolah. Tak apalah, Mak. Sikit je ni. Sikit-sikit. Dia kecil takut buat. Adam, ajak ayah makan. Ya. Adam, Mak bagi makan. semua yang ayah buat adalah untuk kebaikan Adam. Dunia akhirat. Tapi mungkin cara ayah Adam tak boleh terima. Kalau ayah buat silap, ayah minta maaf. Atas semuanya. Adam mohon ampun. Adam menyusahkan ayah. Adam tahu ayah malu ada anak macam Adam. Tak pernah malu. Adam cuba jadi semua yang ayah nak kan. Tapi Adam tak boleh. Adam tak boleh ya. Tak apa dah, tak apa. Jadi saya yang terbaik, Adam. Mak makan, eh? Sama dia. Manalah Adam? Ya. Tengok apa dah cepat. Banyak.
Adam. 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 Dia masuk tidur dia. Mau tidur dulu ya, Bang. Okey. Ayah, Bang. Ayah. Ayah tak ada, Adam. Satu. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim.
Kak Jah, saya balik dululah Kak Jah Nanti lepas asar kan, saya datang. Asal malam ni masak-masak tu sahabat saya je. Jangan risau. Kasih banyak ni. Mak balik dulu Terima. Jaga mak baik-baik tau. Aja. Terima kasih Sarah ya. Mak. Mak naik, Mak. Sekejap, Mak. mencari yang hakiki.